Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak keladi. Ini kita nak masak keladi udang. Keladi ni macam-macam. Ada keladi putih, ada keladi udang. Tapi kalau keladi udang ni memang sedap lah. Jadinya bahan-bahan dia macam biasa. Kita ada bawang. Ni bawang. Kita ada bawang. Kita ada cili kering. Ikan bilis. Belacan. Mana belacan? Belacan. Kemudian kita ada daun kesum. Semua orang tahulah harap-harapnya daun kesum ni mana ya? Daun kesum, bunga kantan. Okey, itu saja bahan-bahannya. Nanti kita mula-mula kita akan rebus dahulu keladi kita bersama dengan asam keping. Okey, semua bawa daripada kampung lah. Ini dari Perak, asam keping. Itu saja. Nanti kita jumpa lagi selepas ini. Ya, keladi udang ni dia ada merah-merah sikit tepi dia. Kalau keladi putih tu dia putih semua. Ada udang. Yang ni dia tak gatal kan? Kurang sikit lah. Kurang sikit tapi banding yang sedap. kemahang. Dia bukan gatal. Dia sedap daripada yang tu. Pisau mana? Ada parang ada tu. Tak. Kita dah buang kulit dia, boleh lah potong-potong dengan tangan aja kan. Kalau tidak kita kena pakai pisau lah. Mana ada pakai tangan. Ni kita cuci-cuci sikit yang ada lagi sangkut-sangkut dia kata tu. Air tu kita pastikan dia mendidih dahulu baru kita masuk benda-benda ni. Jom. Itu salah satu dia petua dia lah. Mendidih air. Kemudian kita apa? Asam keping. Asam keping. Okey. Bagian tu. Rebus dah siap dah. Kita rebus bila nampak dia layu lah. Tak macam hancur lah. Dia layu-layu macam tu. Kira okey dah lah. Kalau hancur tu nanti sat lagi kita nak masak dia pula lagi kan. Okey, kita rebus macam tu saja. Rahim. Ini ni kita bubuh tadi apa? Cili, bawang. 3 je. Cili, bawang kering. Cili kering, bawang dengan belacan. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga bermanfaat untuk orang yang makan tadi. Ini ubi dia, kita masuk ubi dia. Kemudian kita masuk asam keping. Asam keping dalam segenggam dia. Okey, kita pastikan dia menggegak dahulu. Serai ni terpulang. Kalau banyak, banyak. Sikit tak apa. Dah kenal. Okey, ini bunga kantan. Ini bunga kantan yang jenis merah dia. Dia ada jenis banyak macam. Ada warna pink. Ini warna merah. Okey, kantan. Sekarang kita masukkan garam. Ada garam tak kat sini? Kita bubur garam. Bismillahirrahmanirrahim. Masak ni kena banyak-banyak berserawat dah kan. Masak benda-benda yang orang kata cabaran tu kita tak tahu. Kan, cabaran tu kita tak tahu. Jadi kita kena masak lah. Elok-elok. Biar sampai dia orang kata lembut dia punya ubi dia tu, barulah kita masuk bahan-bahan yang lain. Tunggu dulu dia sampai lama sikit masak dia. Sekarang kita bubuh daun kesum. Lepas tu kita masukkan keladi yang kita dah rebus tadi. Ni kita masak lama sikit lah. Tak tahulah di mana letaknya. Mak lang dia lepas tu nak tahu lah. Jauh sana sini jadi macam tu lah kena buat kerja. Lepas tu cakap